Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Dua perkataan, dua kalimah yang Allah ajar kepada kita bila kita menang. Idza jaa nasrullahi wal fath, ketahuilah apabila kemenangan itu telah datang. Pembukaan kota Mekah dulunya diboikot, dulunya dibaling batu sehingga berdarah. Nabi SAW masuk, tahu apa yang berlaku. Rasulullah masuk dalam keadaan tunggangan Nabi, berada dalam keadaan yang hebat, tapi Rasulullah SAW tundukkan kepala Nabi SAW. Tundukkan kepala Nabi SAW sampai kena leher kuda tadi ataupun leher tunggangan tadi. Ini kalau kita dah menang, wow, Masya Allah, yeay, seakan-akan kita yang juara, seakan-akan kita yang menang. La wallahi, tak ada seorang pun yang mampu menang ataupun kalah melainkan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah kita sekadar hanya duduk dengar selawat, dengar qasidah? Lihat kembali bagaimana Rasulullah SAW punya tindakan. Rasulullah tunduk kerana aku tahu bukan aku yang menang, tapi Allah yang menang. Allah yang memberikan kemenangan kepadaku. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillah wa ra'aitan nas, dan engkau ya Muhammad. Allah cakap dengan Nabi Muhammad ni, Allah wa ra'aitan nasa, dan engkau aku lihatkan ya Muhammad, wa ra'aitan nasa, engkau aku lihatkan ramai manusia, yadkhuluna fi dinillahi afwaja, masuk ke agama ini berkumpul-kumpul, berbondong-bondong. Dalam terjemah tafsir Ar-Rahman sebut berbondong-bondong. What meaning of bondong? Apa arti bondong? Bondong maknanya ramai. Lalu Allah SWT ajar, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Maka ya Muhammad, apa perlu kau buat? Fasabbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Istighfar kerana takut nanti ada perasaan riak, ada perasaan ujub, rasa aku yang mampu, aku yang hebat, kumpulan aku yang ramai. Ini semua syaitan boleh masuk. Apabila kita ingat Allah, maka hilanglah perasaan syaitan, iblis. Maka Rasulullah SAW bila masuk dalam tu, dalam kota Mekah, ini ramai orang Quraisy takut. Dia kata Muhammad dah menang, Muhammad dah menang. Takut nanti dia buat huru hara, nanti dia kacau bilau, nanti dia pecahkan bangunan. Lalu mereka semua nyorok dalam rumah. Tapi ingat tak, sebelum Rasulullah SAW masuk, Abu Sufyan jumpa dulu. Tahu Abu Sufyan? Abu Sufyan, ketua kepada Quraisy, jumpa Nabi Muhammad SAW dulu. Dia kata, ya Muhammad, aku nak ikut engkau. Allah, siapa punya urusan, siapa punya kerja. Rasulullah belum masuk lagi, Abu Sufyan keluar, masuk, keluar, jumpa Nabi Muhammad SAW. Ya Muhammad, jangan apa-apakan umatku, jangan apa-apakan orang di Mekah. Rasulullah SAW kata, bukan itu aku diutuskan. Aku bukan ditugaskan untuk membalas balik apa yang orang buat hina aku, kacau aku, boikot aku, pukul aku, baling batu kepada aku sampai darah. Itu bukan kerja aku. Lalu Rasulullah SAW bila sampai ke Ka'batul Musyarrafah, ya ma'syaral Quraisy, dengar ini jawapan daripada Rasulullah SAW. Siapa yang kata dia nak menang, siapa yang dia kata nak kuasa, siapa yang nak kata, Rasulullah jawab ni untuk kita semua. Ya ma'syaral Quraisy, wahai kaum Quraisy, maza tazunnun anni fa'ilun bikum. Ya Quraisy, apa yang kau sangka aku akan buat pada kamu? Engkau pernah pijak kepala aku masa aku sujud di depan Kaabah. Engkau pernah usir keluarga aku. Kau pernah usir
kaum Bani Hashim kau usir supaya tak ada seorang pun bercakap dengan mereka, supaya tak ada seorang pun boleh kahwin dengan mereka. Apa engkau rasa aku buat? Aku boleh buat apa yang kamu boleh buat. Dulu kamu boleh buat, aku boleh buat hari ini. Sebab aku dah menang, aku dah pegang bendera aku dah. La. Tak. Rasulullah bukan sifat kebinatangan. Rasulullah bukan sifat kebuasan. Rasulullah SAW mengatakan, maza tazunnun anni fa'ilun bikum. Apa yang kamu sangka aku akan buat pada kamu semua? Dengarlah wahai hadirin, apa yang berlaku di Mesir, apa yang berlaku di Lubnan, apa yang berlaku di Libya, apa yang berlaku di Yaman. Ini jawapannya. Kita ikut Nabi Muhammad SAW. Kita bukan ikut hawa nafsu. Kita ikut Nabi Muhammad. Kita bangga dengan Nabi Muhammad. Kita rindu dengan Nabi Muhammad. Kita nak bawa ini akhlak Nabi Muhammad SAW. Maza tazunnun anni fa'ilun bikum. Apa yang kau sangka wahai kaum Quraisy? Ya Quraisy, pandang aku hari ini. Aku dah masuk balik. Aku dah balik kampung aku balik. Ini kampung aku. Dulu kau pernah keluarkan aku. Aku dah sampai kampung aku. Apa Rasul kata? Siapa yang ada di kedai-kedai, siapa yang ada di warung-warung, siapa yang ada di rumah, siapa yang ada di bawah longkang, hatta siapa yang ada di dalam rumah Abu Sufyan. Saya sebut, siapa yang ada dalam rumah Abu Sufyan? Tahu rumah Abu Sufyan siapa dalam? Hendun yang memamah daging bapa saudaranya, Sayyidina Hamzah dimamah. Nabi SAW pandang, tengok Hendun memamah. Itu isteri Abu Sufyan. Apa Rasulullah kata? Izhabu fa antum tulaqah. Pergi kamu semua, sesungguhnya kamu dibebaskan olehku. Allah. Akhlak siapa ini? Sifat siapa ini? Hari ini mana? Umat mana nak ikut Nabi Muhammad SAW? Ciri mana yang diambil? Sifat mana yang diambil? Adakah Nabi Muhammad SAW ataupun hawa nafsu yang dipegang?